Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Imam Rezan bin Muhammad Iqbal. Dan nama saya Muhammad Danish Daniel bin Abdullah. Pada hari ini kami akan membincangkan topik implikasi perkembangan dalam pendidikan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui banyak perkembangan sejak daripada dahulu. Perkembangan ini juga membawa implikasi bukan sahaja kepada murid, tapi kepada guru dan keseluruhan pihak pendidikan. Pertama, dari aspek teknologi, pembelajaran menjadi semakin interaktif dengan penggunaan platform digital seperti Google Classroom, Padlet dan sebagainya. Okey, yang kedua, co-curriculum juga berubah, iaitu KSSR dan KSSM. Dia juga menekankan kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran komunikasi, pemikiran krisis dan kolaborasi. Selain itu, guru turut diberi latihan pengajaran yang profesional agar dapat memastikan mereka dapat mengajar dengan lebih efisien. Jap. Okey, ada satu lagi. Ni benda ni paling penting. Pendidikan kini dia semakin inklusif dengan memberikan peluang kepada semua murid. Tak kira normal ke keperluan khas, semua diberi peluang. Kesimpulannya, perkembangan dalam pendidikan telah meningkatkan mutu sistem pendidikan Malaysia. Pada masa yang sama, ia juga melahirkan generasi yang lebih berilmu, berkemahiran dan bersedia untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Sekian dari kami. Terima kasih.